Sebab ada orang marah saya, doktor, saya punya makcik umur 43 mengandung beranak, relax je. Itu makcik kau. Doktor dah umur 43 boleh pregnant lagi tak? Boleh. Cuma isunya you kena faham, atas umur 40 wanita yang nak mengandung perlu tahu yang dia ada risiko. Satu, risiko kepada ibu, risiko kepada anak, risiko kepada ibu. Pada umur 40 ni, 40 ke atas lah, 41, 42, 43, 44, 45. Satu, kau ada risiko untuk dapat anak yang cacat. Itu yang pertama. Down syndrome. So nak kena faham tu yang pertama. Yang kedua, bila umur dah 40, you punya energi, you punya urat-urat, sendi-sendi, tulang-tulang, otot-otot ni dah tak sama macam umur you 20. So ada kemungkinan bila you mengandung umur 40, you akan rasa lebih penat, lebih tidak bermaya, lebih letih lesu begitu. Lepas tu you risiko untuk dapat darah tinggi, risiko untuk dapat kencing manis pada waktu you mengandung tu. Lepas tu you risiko berat badan you lagi. Dulu umur 20 slim kan, sekarang umur 40 berapa dah berat korang? Sekarang isu baby risiko dapat kecacatan. Yang kedua, mungkin juga baby tu boleh jadi terlalu besar atau boleh jadi terlalu kecil. So benda-benda ni semua nak kena faham. Sebab ada orang marah saya, doktor, saya punya makcik umur 43 mengandung beranak, relax je. Itu makcik kau. Kau kena faham, lain orang, lain dia punya situasi.